What's going on, nerds? Shazanand right here, and let's talk comics. Welcome back, ladies and gentlemen. Nampaknya aku akan borakkan tentang Spider-Man ni back to back, Mat. Minggu lepas, not minggu lepas, hari Isnin minggu ni je aku dah borakkan Spider-Man. Hari ni aku borakkan Spider-Man lagi. Nampaknya memang tahun ni adalah, aku akan cakap, the Spider-Man year lah, guys. Siapa yang minat Spider-Man, siapa yang webhead, siapa yang betul-betul gila ke Spider-Man, memang untung gila. Aku just nak cakap sikit dulu masa aku kecil-kecil kan, bila aku grow up dengan Tobey Maguire movie, it's very rare for us Spider-Man fans to get Spider-Man kind of media, kau tahu tak? The only media kita dapat is the movies and the punya animated series. Animated series pun macam, they are aiming towards the kids. So I mean, that point of time aku masih budak kecil and aku enjoy je. But bila aku dah besar, tengok balik cerita animated series of Spider-Man, dia tak ada best sangat lah. Unless kalau kau cakap pasal the new animated series of Spider-Man, Spider-Man the new animated series, itu best. Siapa tak tahu, itu adalah so-called the continuation of Tobey Maguire Spider-Man 1. But bila Spider-Man tu keluar, benda tu dah tak penting lagi lah. And then Spectacular Spider-Man adalah one of the animated series yang aku boleh tengok berkali-kali sampai hari ni. Aku masih tengok lagi, Mat. Tapi bila dah masuk Ultimate Spider-Man, aku tahu kat luar sana yang siapa tengah tengok aku punya video sekarang ni, korang minat gila Ultimate Spider-Man punya animated series yang keluar kat Disney XD dulu tu. Sorry pada aku itu tak best, tu merepek. So bila masa kecil-kecil, ini je source yang aku boleh dapat untuk enjoy aku punya Spider-Man, and then selain itu, and also comics. But masa kecil-kecil, comics pun digital tak ada, so kau kena spend a lot of money to buy those comics, and kau cuma boleh harapkan mak kau je, duit mak kau dan bapak kau. So aku cakap budak-budak zaman sekarang ni memang untung gila. Kita ada MCU Spider-Man, kita ada Disney Plus pun nak keluarkan Spider-Man punya kartun, and then Sony pun buat Spider-Man punya related benda tu semua. So memang banyak Spider-Man related, media related kau boleh masukkan dalam kau punya otak, kau tahu tak? So macam biasa, hari ni aku nak borakkan pasal Spider-Man, benda-benda yang kena mengenai Spider-Man yang akan keluar pada tahun ni. Contoh, aku tak tahu whether this series akan keluar dulu ke tak, but semalam, as aku tengah record video ni, semalam kita dapat a tease from Marvel. Diorang tunjuk yang Spider-Man Noir punya gambar. Gambar-gambar lah basically. And then dia ada dua version, satu black and white dengan satu coloured version. And Spider-Man Noir ni, yang saya tak tahu, dia debut pada tahun 2008 tak salah. So kalau korang curious, korang boleh go and check out the comics. Comics dia best gila, walaupun dia take place in the 40s ke 50s itu kan. Enjoyable je lah, korang boleh baca lah. And siapa suka street level kind of Spider-Man, this is for you. And also tahun lepas, ujung tahun lepas, Marvel decided untuk keluarkan Spider-Man Noir punya comic lagi sekali. Because of, aku guarantee kau, the reason kenapa Marvel decided untuk keluarkan this comic lagi sekali, bukan comic ni, a new series of Spider-Man Noir, is because of this TV series, and also the hype of Spider-Man Noir masa dia muncul kat Across the Spider-Verse. So memang diorang cuba nak sell lah benda ni kan. And the actor that is going to play Ben Reilly dalam Spider-Man Noir punya TV series ni is Nicolas Cage. And siapa tak tahu, Nicolas Cage adalah the voice actor of Spider-Man Noir kat Across the Spider-Verse. Tapi since Spider-Man Noir ni adalah Ben Reilly, adakah Spider-Man Noir yang kita dapat kat Across the Spider-Verse tu Ben Reilly juga? Benda ni aku dah pernah bincangkan. Yang siapa tak tahu, korang boleh go and check out aku punya old video pasal Spider-Man Noir tu. Aku akan letak link kat atas ni juga. And there mixed feelings, because macam aku cakap, Ben Reilly ni adalah clone pada Peter Parker. So bila diorang buat Ben Reilly sebagai Spider-Man Noir ni, aku a bit turn off juga. But I'm not gonna be quick to judge, because trailer dia is not even out. Series dia tu pun belum keluar. Maybe cerita dia akan gempak, aku tak tahu. And finally we are getting a Spider-Man
punya solo series from Sony themselves tu, kau tahu tak? Selama ni kita cuma dapat Venom, Morbius, Madam Web, Craven, langsung tak ada Spider-Man kan. Sebut Peter Parker pun susah. Finally we are getting a Spider-Man ni series. Tapi ada lagi satu masalah, diorang masih tak gunakan nama Peter Parker, man. Tapi aku tak nak, like I said, aku tak nak be quick to judge. Let's just wait for the series to come out. Aku tak tahu bila, aku tak ingat bila series tu keluar, but aku can guarantee is before Spider-Man Brand New Day lah. Yeah. But Nicolas Cage dah berumur sikit. Aku tak tahu how to feel about that. I mean, aku tak pernah bayangkan Nicolas Cage jadi Spider-Man atau Peter Parker kan. Oh, Ben Reilly in fact. So let's just hope for the best lah. I mean, kalau this series were to take place in the early 2000s, orang akan excited kot, because Nicolas Cage was so famous back then kan. But sekarang ni macam aku dah rasa terlambat kot. But anyways, let's just wait for the series to come out and then we'll see about that. So stay tuned for aku punya review for that series, okay? Dia akan keluar kat Amazon Prime. So siapa belum purchase the subscription, go and purchase the subscription lah, semata-mata untuk Spider-Man Noir kan. So selain daripada Spider-Man Noir, kita juga macam biasa lah, semua orang dah tahu kita akan dapat Spider-Man Brand New Day juga pada pertengahan tahun ini, July 31st. Tapi memandangkan trailer dia belum keluar, aku risau mak Sony ni akan push back dia punya release date tau. Because sekarang dah masuk February, dah mid February, tak lama lagi dah nak March, and dia dah lagi berapa bulan untuk July tau. Aku risau kalau orang masih tak release juga. But if diorang tak release juga, aku pun okay, because aku nak be surprised during the movie tau. Because kadang nowadays a trailer give it away. Even though macam contoh No Way Home, dia tak give away sangat, tapi fans ni ada je tangkap tau. Contoh macam during the final battle yang Tom Holland, kat dalam trailer ni, aku cakap sangat dalam trailer, Tom Holland tengah fight dengan Scorpion, bukan Scorpion, Electro, Sandman dengan Lizard. Lepas tu diorang macam, kenapa Lizard ni tak ada orang attack dia, tapi dia macam kena tibai kan. Dan from there diorang macam theorize yang Tobey Maguire dengan juga Phil akan muncul lah. So from there kita dah macam dah boleh expect lah. But aku still shocked during the movie bila dua ekor muncul kan. So yeah, even though diorang belum lagi release trailer dia, tapi leak trailer dah keluar. Even the AI trailer, orang keep on doing it, dah keluar. And ada juga yang mengatakan diorang nampak the trailer kat Reddit ke apa entah. Aku tak tahu whether, aku belum tengok lagi trailer tu, aku tak tahu whether it's betul ke tak. But the trailer yang kita dapat tengok tahun lepas tu, itu legit, it was leaked. And dengar-dengar the trailer yang kita akan dapat nanti ni is gonna be different from the leaked one. So aku excited for that. And since kita masih bincangkan pasal Spider-Man Brand New Day ni, ada lagi satu berita aku baru saja nampak tadi sebelum aku record video ni kan, pasal Enforcers. Diorang cakap Enforcers akan muncul dalam Spider-Man Brand New Day. Macam biasa aku dah berbual pasal benda ni last Monday, so siapa belum tengok, begitu ada episode aku dah borakkan The Enforcers dengan siapa lagi yang akan muncul. Jekyll akan muncul kat Spider-Man Brand New Day, dan juga 8-Ball. So korang tengok video tu. Tapi dalam this, pasal benda ni juga dia cakap Montana akan muncul. Aku pelik, because Montana dah mati mat. Vulture bunuh dia. Macam aku cakap kat previous video aku, Vulture dah bunuh dia. So macam mana Montana ni boleh tiba-tiba join Enforcers lagi kan? Aku tahu Ox ada. Lepas tu siapa nama dia Sekejap, let me check. Ox, the reason kenapa aku ingat nama Ox tu, because nama dia senang ingat kan. So yeah, but yeah, diorang cakap Fancy Dan akan muncul, Frederick Foswell akan muncul, Montana and Ox juga ada muncul. Fancy Dan dan Frederick Foswell ni kita belum nampak lagi kat MCU, tapi Montana dah nampak and dia dah mati. So macam mana? Adakah yang masa Vulture tembak dia tu, dia hilang somewhere ke? Sekali mamat tu kena prune masuk pergi TV, pergi The Void ke? Oh my god. Yeah, anyways, itu saja the news update pasal Spider-Man Brand New Day ni. Korang hype ke tak? Aku hype gila. People has been like talking about Spider-Man Brand New Day over and over again for the past month. So expectation quite high lah. And also the organic webbing, diorang cakap banyak merchandise dah tease atau dah so-called leak yang Peter Parker ni ada organic webbing. Ada orang cakap Peter Parker akan jadi Man Spider. Please lah, benda ni jangan jadilah siap. Man Spider, okay, first of all ada, aku nampak siapa yang cakap
Man Spider ataupun dia keluar lagi 4 tangan. Okay, ni dua beza tau, because Man Spider dia different, and then yang keluar 4 tangan tu adalah 6 arm Spider-Man. If I can remember correctly, ni dua beza tak salah. Yeah, because Man Spider ni dia dah macam mutated kind of Spider-Man tau. Dia dah jadi macam, that point of time, ada satu point of time ni Steve Rogers jadi wolf. Ada macam gitu lah. But aku harap benda ni tak jadilah, because ada orang macam leak the plot of the story kan, where Hulk dan Punisher akan fight Man Spider at the end of this movie. Aku betul-betul tak nak sebab benda tu terjadi. Macam even kat no comics aku tak minat tu that issue atau that story arc. And the mainan keluar pun kat Marvel Legends, aku tak beli mat Six Arm Spider-Man tu atau yang Man Spider tu. Aku turn off gila. Tapi satu Man Spider aku suka, which is from a different universe lah, where dia Spider-Man ni is made out of spiders, and then the spider kumpul-kumpul jadi manusia. Kau faham tak? Itu interesting. Tapi aku pun tak nak benda tu terjadi kat dalam MCU ni lah. Ya, aku just harap dia ada organic webbing macam biasa, and then dia enhance power dia, and dia ada night vision macam kat dalam komik The Other. Kalau korang curious, korang pergi check out that story arc lah, ataupun that series. No, a story arc lah of Mrs. Spider-Man The Other, where dia jumpa dengan, dia kira dah macam, I wouldn't say supernatural atau fantasy. Dia basically dia stuck dalam kekun ni, and then dia macam dapat mimpi. Dia dah macam masuk alam lah. Dia jumpa spider yang gigit dia. Spider tu besar. And then this storyline kan, dia take place masa Morlun tengah kejar dia. Yeah, so lebih confusing lah here and there. Aku kena buat research balik benda tu. Aku kena baca balik that comic untuk explain more about that. But yeah, aku rasa this storyline of Spider-Man Brand New Day akan influence from that story arc lah, The Other. So yeah, interesting je. And besides, aku nak tengok Spider-Man got his powers enhanced dengan, you know, I mean sekarang ni Spider-Man dah kuat, but imagine he's more powerful, and then dia ada organic webbing. Menarik mat. Cuma jangan buat dia Man Spider saja. Aku, as much as aku tak nak dia jadi Man Spider, aku can foresee dia orang akan sentuh this Man Spider, because dia orang sentuh pasal mutation man. Aku takut Peter Parker ni jadi mutant. Aduh. Aku rasa diorang sentuh pasal symbiote daripada Man Spider tu. But anyways, that's just a quick one for Spider-Man Brand New Day. Apa pendapat korang pasal Spider-Man Brand New Day dan Spider-Man Noir? Comment down below. But before aku end ni, aku nak sentuh lagi satu. Ada one more series yang kita akan dapat for Spider-Man ni. Walaupun dia ada dalam Marvel Animation, tapi dia still under MCU kan, which is the season kedua of Your Friendly Neighborhood Spider-Man. My God, Your Friendly Neighborhood Spider-Man season pertama je impress me a lot. Walaupun dia tak se-level macam Spectacular Spider-Man kan, but it was good lah. It was good. Yeah, dia, walaupun it's an animation, dia orang tak target direct to the kids kan, but adults pun boleh enjoy juga. Diorang ada macam unsur-unsur MCU punya moment, macam dia jumpa Norman Osborn that time. Kalau kita tengok Civil War, dia jumpa Tony Stark kan, dia ada moment macam tu. So menarik lah. Dia ada sentuh sikit pasal multiverse. Cuma tak ada benda nak complain pasal Friendly Neighborhood Spider-Man. Aku rasa aku dah pernah complain kot. Ada some moment yang aku tak berapa minat sangat, but so far aku enjoy, because dia ada tunjuk, dia ada easter eggs lah basically on the villains. Macam kalau korang baca komik pasal Spider-Man, korang akan nampak contoh aku tak ingat saya, but aku tahu, is it Speed Demon? Wait, Speed Demon tak salah aku keluar kat Spider-Man-nya game lah. Yeah, but macam easter egg lah. Kalau korang aku kena tengok balik, then aku akan ingat the easter egg, because aku pernah buat video pasal Your Favorite Spider-Man ni. Ada macam-macam easter egg ataupun villain-villain yang keluar kat komik, keluar kat dalam this series juga. Ya, aku tak ingat sangat lah. Kalau korang curious, korang boleh tengok aku punya review pasal this animated series. Ya, nothing much to talk about this series. Aku just harap we will get to see more of Spider-Man fight dengan villain-villain street level kan, because aku dah cakap juga kat dalam previous video ni, kalau aku buat Spider-Man punya movie atau series kan, movie basically, aku akan sentuh
street level ni kat TV series, and then buat yang the fight dengan alien lah tu semua kan kat movie lah, baru fair tau. I mean, kita akan kasih fans yang minat street level happy dengan fans yang minat fantasy happy. So kita dapat dua-dua. Macam Batman fans untung sangat. Robert Pattinsonnya Batman akan sentuh bab street level saja, and then DCU James Gunn punya Batman akan sentuh bab fantasy ni. So it's fair. Okay, anak aku pun dah bangun. Kita pun dah time ni. Komen dah below apa pendapat korang pasal 3 Spider-Man series dan TV ni atau movie ni akan keluar pada tahun ni. Korang excited ke tak? Ada lagi satu series tapi tu more tu budak-budaknya. Tak salah aku, Spider-Man is Amazing Friends. Bukan, aku tak ingat. But yeah, itu budak-budak punya. Ada Miles Morales dengan Ghost Spider. Itu aku tak sentuh because aku memang tak akan tengok lah benda tu. Unless maybe anak aku dah besar, aku akan brainwash dia dengan Spider-Man punya material kan. Yeah. Hello. Okay lah, comment down below guys what are your thoughts. Thank you guys for watching. Jangan lupa subscribe to this YouTube channel. Dengarkan podcast di Spotify. Follow aku di TikTok juga, follow aku di Instagram. One more thing, yang siapa keep on tengok video aku dalam bahasa dub Indonesia ni, aku tak tahu macam nak fix untuk korang kalau korang dah kat YouTube Music. Tapi kalau korang dengar kat atau tengok kat YouTube sendiri, korang pergi kat settings tu, bawah captionnya feature, tak salah aku dia ada audio dub. Sekejap, let me check. Okay, dan ada settings. Lepas tu kejap, let me play my video sedang cerita kan. Aku dah banyak gila sangat dapat komen pasal Wan, kau dah berbual Indonesia, kau dah berbual Indonesian. Aku tak faham kenapa YouTube automatic buat gitu kan, because clearly aku speaking Malay. Ya, okay, so kalau korang picit settings ni, dia atas subtitles ni dia ada audio track. Audio track ni kau picit je original. Original ni walaupun dia dalam bahasa English kan, tapi dia akan takkan ada AI berbual over aku lah. So benda ni cuma boleh buat kat YouTube punya page atau YouTube punya app sendiri. Tapi kalau kau dengar kat YouTube Music kan, sorry lah, aku tak boleh buat apa-apa, because aku sendiri try nak dengar aku punya podcast ni kat YouTube Music pun dia dalam bahasa Indonesia. Aku tak faham. And also kalau korang still nak dengar juga podcast aku ni kat sebagai audio saja, tak tengok muka aku, go and head down to Spotify lah. Aku dah berapa banyak kali call to action untuk dengarkan podcast ni di Spotify. Kalau tak dengar, yeah. So dengarkan Spotify. Kalau bahasa tak boleh tukar bahasa Melayu, Spotify ada, cuma tak ada video. Tapi kalau korang tengok video, korang boleh pergi kat YouTube aku, YouTube channel, and tukar dia punya audio dub. Ya, itu saja. So yeah, aku dah setuju kot. Comment down below once again. So, dari itu Syazalani here. Let's talk comics nerds. Peace. Assalamualaikum. Bye-bye.